Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Haris bin Cik Seman bersama-sama dengan rakan-rakan perbentangan saya iaitu Ain Nur Iman binti Muhammad Nazri, Cik Hanis Suraya binti Cik Hussein dan Nur Adrina binti Muhammad Rosdi. Dalam video kali ini kami akan membentangkan mengenai beberapa puisi tradisional dan huraian pemikiran. Tiga puisi Melayu tradisional yang kami pilih adalah pantun, seloka dan syair. Pantun yang kami pilih adalah pantun nasihat. Tiga pantun nasihat ini mengandungi pengajaran tentang budi pekerti dan adab dalam kehidupan melalui bahasa yang indah. Pantun ini menasihati agar kita berbuat baik dengan berpada-pada, menjaga tutur kata serta membawa diri dengan sopan di mana sahaja berada. Untuk seloka, kami memilih seloka Pak Pandey yang menekankan pengajaran tentang kebodohan, kealpaan dan sikap tidak berfikir panjang dalam kehidupan manusia. Bagi syair, syair Bersatu Malaysia menyeru rakyat agar bersatu padu dan setia kepada negara. Syair ini juga menekankan kepentingan perpaduan serta semangat ciptakan tanah air. Tanam balik buah peria. Buah peria mahal sekali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Baiklah, maksud pantun yang pertama tadi ialah baris ketiga dan keempat memberi nasihat jelas tentang moral, di mana berbuat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Berpada-pada menandakan sikap yang sederhana. Walau berbuat baik, jangan menunjuk-nunjuk atau berlebihan sehingga menimbulkan kesombongan atau menyusahkan diri. Berbuat baik mesti dengan hati yang ikhlas dan bijaksana. Seterusnya, larangan melakukan jahat sama sekali. Ia menegaskan prinsip etika yang tegas di mana kejahatan harus dielakkan tanpa sebarang kompromi. Nilai budaya dan pengajaran yang terdapat dalam pantun sebentar tadi ialah yang pertama, ia menggalakkan kesederhanaan dalam kebajikan dan penolakan mutlak terhadap perbuatan jahat. Yang kedua, ia menunjukkan penghargaan terhadap pengalaman pahit sebagai sumber nilai, iaitu nilai ketabahan dan pengorbanan. Dan yang terakhir, ia mengajar keseimbangan antara etika peribadi dan tanggungjawab sosial. Anak Cina membawa surat dari Perak langsung ke Delhi. Hidup di dunia biar beradat. Bahasa tidak dijual beli. Maksud pantun ini ialah pada baris hidup di dunia biar beradat, bahasa tidak dijual beli. Di sini terletak inti pantun di mana menyuruh kita untuk hidup menurut adat, iaitu norma, etika dan tata susila. Serta ia menegaskan bahawa bahasa iaitu cara bertutur, bahasa ibunda, kesopanan adalah sesuatu yang tidak boleh dipertukarkan dengan wang atau kepentingan material. Maksud yang disampaikan ialah identiti budaya terutamanya melalui adat dan bahasa mesti dipelihara, jangan gadaikan maruah dan adat demi keuntungan duniawi atau menyesuaikan diri secara tidak bermaruah. Antara nilai budaya dan pengajaran yang dapat kita mengambil sebagai pengajaran ialah yang pertama, ia menekankan kepentingan mengekalkan adat dan bahasa sebagai cerminan jati diri masyarakat Melayu walaupun di zaman mobiliti dan pertembungan budaya. Yang kedua, ia mengingatkan jangan sampai identiti budaya dijual beli demi keuntungan atau kemudahan. Dan yang terakhir, ia menyiratkan kepentingan sopan santun dan tata cara dalam pergaulan antara kaum dan ketika berdagang merentasi sempadan budaya. Pisang kelat digonggong helang, jatuh ke lubuk indera geri. Jikalau berdagang ke rantau orang, baik-baik membawa diri. Maksud pantun ketiga ini ialah
Baris nasihat berikut menghubungkan imijan dengan amaran praktikal. Jikalau berdagang ke rantau orang, baik-baik membawa diri. Maksudnya jelas, apabila seseorang pergi berniaga atau berada di tempat orang, iaitu rantau asing, hendaklah dia menjaga tingkah laku, budi bahasa dan reputasi. Ini bukan sahaja soal keselamatan diri, tetapi juga soal nama dan maruah. Pantun memberi penekanan bahawa dalam interaksi antara komuniti atau ketika merantau, tindakan peribadi mencerminkan keluarga, kaum dan adat. Antara nilai budaya dan pengajaran yang terdapat dalam pantun ini ialah yang pertama, kita haruslah menyayangi pentingnya menjaga perilaku dan nama baik semasa merantau atau berdagang di tempat asing. Yang kedua, mengakui bahawa kejadian di luar kawalan iaitu seperti buah yang digonggong helang boleh berlaku. Jadi kesiapsiagaan dan kebijaksanaan amat diperlukan. Dan yang terakhir, menyiratkan tanggungjawab sosial tingkah laku individu memberi kesan kepada komuniti dan hubungan antara wilayah. Seterusnya, kita beralih pula kepada puisi tradisional yang seterusnya iaitu Seloka. Harun 1989 memberikan pandangan bahawa perkataan seloka diambil dari bahasa Sanskrit iaitu shloka yang bererti sejenis puisi yang memiliki dua baris. Antara unsur yang menjadi panduan untuk mengenali seloka ialah jenaka, sindiran dan kritikan terhadap tingkah laku masyarakat pada ketika itu. Manakala secara fizikalnya, seloka tidak mempunyai bentuk yang tetap seperti syair dan pantun. Manakala Za'ba 1965 menyatakan seloka ialah susunan kata yang berangkap dan mempunyai perbezaan bunyi pada hujung rima. Contoh seloka yang telah dipilih dalam video kali ini ialah Seloka Pak Pandey, nyanyian asal daripada Roslan Madun. Pandai-pandai wahai Pak Pandey, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak, gunting makan di hujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga, orang berbuah tapi dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu, awak juga kecundangan. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, awak juga yang menanggung. Seterusnya, maksud seloka Pak Pandey. Maksud rakaat pertama ialah Pak Pandey dianggap sebagai sombong dan bodoh kerana lebih mementingkan orang lain iaitu orang dagang daripada anak sendiri. Dia melakukan perkara yang salah seperti membela orang jahat dan menyakiti orang baik. Akibatnya, harta dan diri dia sendiri menjadi rugi dan teraniaya. Pengajaran daripada rangkaian pertama ini ialah seloka membawa pemikiran tentang kepentingan kebijaksanaan dalam membuat keputusan, terutama dalam membezakan antara yang benar dan yang salah. Ia mengkritik sikap segelintir individu yang mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga sendiri demi menjaga hati orang luar dan belum tentu membawa kebaikan.
Pemikiran ini turut menyentuh akibat buruk apabila seseorang gagal menilai watak orang lain hingga sanggup membela yang salah dan menindas yang benar. Akhirnya, perbuatan ini membawa kemudaratan kepada diri sendiri dan harta benda. Maksud rangkap yang kedua ialah Pak Pandey mudah terpengaruh dengan suara dan janji orang asing sehingga tidak sedar dirinya dalam keadaan susah. Dia terlalu percaya pada perkara yang belum pasti sampai membazirkan apa yang sudah ada di depan matanya. Pemikiran bagi maksud rangkap kedua ialah sloka ini membawa pemikiran tentang bahaya terlalu mudah percaya kepada janji-janji manis dan perkara yang belum pasti. Ia memberi pengingatan agar kita berfikir secara rasional dan berhati-hati dalam membuat keputusan, terutamanya apabila berhadapan dengan orang asing atau tawaran yang kelihatan terlalu indah. Pemikiran ini juga menekankan nilai kesyukuran dan menghargai apa yang dimiliki kerana mengejar sesuatu yang belum tentu dapat diperolehi boleh menyebabkan kita kehilangan perkara yang berharga yang telah ada. Selain itu, sloka ini menyindir sikap bodoh sombong dan kurang pertimbangan akal yang akhirnya membawa kerugian kepada diri sendiri. Seterusnya, bagi maksud rangkap ketiga, walaupun kadang-kadang mendapat sedikit kesenangan, mulut kena suap pisang, Pak Pandey tetap menghadapi kesusahan dan penderitaan untuk kena cangkut ke ponang. Akhirnya, dia sendiri yang menanggung akibat buruk daripada tindakannya. Pemikiran bagi maksud rangkap ketiga ialah sloka ini membawa pemikiran tentang akibat daripada kesilapan sendiri dan peringatan bahawa kesenangan sementara tidak semestinya membawa kebahagiaan jangka panjang. Ia menonjolkan bahawa jika seseorang bertindak tanpa berfikir panjang dan tidak belajar daripada kesilapan, maka dia akan tetap menghadapi penderitaan walaupun sesekali menikmati sedikit nikmat. Pemikiran ini juga menyentuh tentang tanggungjawab terhadap perbuatan sendiri, di mana seseorang harus menanggung akibat buruk jika membuat pemilihan yang salah. Ini menjadi pengajaran supaya berhati-hati dalam membuat keputusan dan tidak ditipu dengan kesenangan luaran yang bersifat sementara. Maksud rangkap yang keempat, Pak Pandey suka meniru orang lain tanpa memahami atau menghasilkan apa-apa. Dia ibarat pokok rambutan jantan yang berbunga tetapi tidak berbuah. Hanya pura-pura tetapi tiada hasil sebenar. Pemikiran bagi maksud rangkap yang keempat, sloka ini membawa pemikiran tentang kritikan terhadap sikap berpura-pura pandai atau hanya meniru tanpa kefahaman. Ia menyindir individu yang tidak berusaha untuk menjadi asli atau menghasilkan sesuatu yang bernilai. Sebaliknya, hanya menampakkan rupa luar yang baik tetapi kosong dalamnya. Pemikiran ini juga menekankan kepentingan keaslian, ilmu dan usaha yang ikhlas. Bukan sekadar ingin menunjuk, sikap seperti ini bukan sahaja merugikan diri sendiri tetapi juga tidak memberi manfaat kepada orang lain. Oleh itu, sloka ini mengajak pembaca supaya tidak menjadi golongan yang hipokrit atau berpura-pura. Sebaliknya, perlu berusaha untuk memberi sumbangan sebenar dalam kehidupan. Maksud rangkap yang kelima, Pak Pandey sering tertipu dengan harapan palsu. Kilatnya menyambar tapi hujan tak turun. Akhirnya, dia tetap mengalami kegagalan dan kerugian. Meskipun dia menganggap dirinya pandai, dia tetap menanggung akibat buruknya sendiri. Pemikiran bagi maksud rangkap yang kelima, sloka ini membawa pemikiran tentang bahaya tertipu dengan janji dan harapan yang tidak realistik serta kesombongan ilmu tanpa asas yang kukuh. Ia mengkritik sikap orang yang menganggap dirinya bijak walaupun sering membuat kesilapan, lalu enggan menerima nasihat atau belajar daripada pengalaman. Pemikiran ini turut mengingatkan agar seseorang tidak mudah percaya kepada penampilan atau kata-kata yang kelihatan meyakinkan kerana tidak semuanya membawa kebenaran atau kebaikan. Sloka ini juga menekankan bahawa setiap perbuatan walau dilakukan dengan yakin tetapi tanpa ilmu dan pertimbangan yang baik tetap boleh membawa kegagalan. Maka penting untuk bersikap rendah diri, berfikir secara waras dan tidak terlalu yakin pada diri jika tiada asas yang kukuh.
Seterusnya, syair. Syair merupakan salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang mempunyai ciri khas iaitu rangkap 4 baris dengan rima yang tetap di hujung setiap baris. Menurut A. Samad Said 1991, syair biasanya mengandungi pengajaran atau nasihat moral, sejarah atau kisah kepahlawanan dengan penekanan pada rima dan irama yang teratur. Sementara itu, menurut Asma Haji Omar 1982 menjelaskan bahawa syair digunakan sebagai medium penyampaian cerita, nasihat, agama dan juga sejarah di mana kesamaan bunyi di hujung baris membantu memperkukuhkan keindahan dan kelancaran pembacaan. Syair Bersatulah Malaysia, irama hiasan. Adanya bumi, tanah bertuah, tanah tempat tumpahnya darah, penuh bakti melawan penjajah, kini tersemat dalam sejarah. Pemuda-pemudi elok berkerti, jangan sombong meninggi diri. Pelbagai kaum saling menghormati untuk terus bersatu hati. Bersatu semua pada negara, usah sengketa sesama kita. Kedaulatan negara harus dijaga, tanah Malaysia terus terbela. Anak-anak yang bijak pandai, jangan lemah dan jangan lalai. Menabur bukti bakti disemai untuk Malaysia yang aman damai. Bertuahku hidup di tanah Malaysia, hidupku untuk nusa dan bangsa. Cintakan negara tidak terkira, di sini bersumpah taat dan setia. Bersatu masyarakat jadi pembangkit, tidak sefahaman robohnya mungkin. Majukan diri terus dipimpin dengan ingatan Malaysia prihatin. Maksud rangkap pertama. Rangkap pertama syair ini menggambarkan Malaysia ialah tanah air yang bertuah dan bersejarah. Tempat rakyatnya yang berjuang menentang penjajah dengan penuh semangat dan pengorbanan demi kemerdekaan negara. Pemikiran pada rangkap yang pertama. Penyair ini menyampaikan pemikiran bahawa rakyat Malaysia haruslah menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu yang telah berjuang. Rakyat juga perlu mengekalkan semangat patriotisme, kesetiaan dan cinta akan tanah air agar keamanan dan kemerdekaan yang dikecapi tidak disia-siakan. Pemikiran ini menonjolkan kepentingan sejarah dan semangat perjuangan sebagai asas dan keharmonian kepada perpaduan negara. Maksud rangkap kedua. Rangkap ini menjelaskan bahawa golongan muda perlu mempunyai akhlak yang baik dan rendah hati. Mereka tidak seharusnya bersikap sombong atau meninggi diri. Selain itu,
Rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum hendaklah saling menghormati antara satu sama lain agar kehidupan masyarakat terus aman, bersatu padu dan harmoni. Pemikiran pada rangkap yang kedua. Penyair ingin menyampaikan bahawa perpaduan dan keharmonian masyarakat bermula daripada sikap individu, khususnya generasi muda yang berakhlak mulia dan berdisiplin. Pemikiran ini menekankan kepentingan nilai hormat menghormati, rendah diri dan toleransi antara kaum sebagai asas untuk mengekalkan kesepaduan dan kesejahteraan negara Malaysia yang berbilang bangsa. Maksud rangkap yang ketiga. Rangkap ini bermaksud bahawa rakyat Malaysia perlu bersatu padu dan tidak bermusuhan antara satu sama lain. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan negara supaya Malaysia terus aman, makmur dan terpelihara daripada ancaman luar maupun dalam. Pemikiran rangkap ketiga. Penyair ingin menegaskan bahawa semangat perpaduan dan kesetiaan kepada negara amatlah penting bagi mengekalkan kestabilan serta kemerdekaan yang telah diperolehi. Pemikiran ini menonjolkan nilai patriotisme, tanggungjawab dan semangat cinta akan negara di mana rakyat perlulah bersatu padu serta mengelakkan perpecahan demi mempertahankan maruah dan kemajuan negara. Maksud rangkap yang keempat, rangkap ini bermaksud bahawa golongan muda yang berilmu dan berpengetahuan perlu sentiasa rajin berusaha dan tidak leka dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap negara. Mereka harus menabur bakti dan budi agar Malaysia terus hidup dalam keadaan aman, damai dan sejahtera. Pemikiran rangkap keempat. Penyair ingin menonjolkan pemikiran bahawa generasi muda merupakan harapan bangsa dan negara. Mereka perlu mempunyai ilmu pengetahuan, semangat juang serta kesedaran untuk berbakti demi kemajuan tanah air. Pemikiran ini menekankan pentingnya pendidikan, tanggungjawab dan sumbangan generasi muda dalam memastikan kesejahteraan serta kemakmuran Malaysia terus terpelihara. Maksud rangkap yang kelima, rangkap ini menekankan rasa syukur dan kebanggaan hidup di tanah Malaysia. Penulis menyatakan bahawa hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk nusa dan bangsa. Kesetiaan dan cinta kepada negara diungkapkan dengan jelas melalui sumpah taat dan setia, menandakan komitmen warga negara untuk mempertahankan kehormatan, kedaulatan dan kesejahteraan tanah air. Pemikiran rangkap kelima. Penyair ingin menyampaikan bahawa rasa patriotisme dan kesetiaan kepada negara perlu wujud dalam diri setiap individu. Pemikiran ini menekankan bahawa kecintaan kepada tanah air bukan sekadar retorik, tetapi wajar ditunjukkan melalui tindakan nyata seperti berbakti kepada negara, menjaga keharmonian dan menghargai nikmat keamanan serta kemerdekaan yang diperolehi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Maksud rangkap yang keenam, rangkap ini menyeru agar masyarakat bersatu padu kerana perpaduan menjadi pemangkin kemajuan negara. Sekiranya rakyat tidak sefahaman, keharmonian dan kestabilan negara boleh tergugat. Selain itu, kepimpinan yang bijaksana dan prihatin diperlukan untuk membimbing rakyat, memastikan mereka sentiasa ingat akan tanggungjawab terhadap negara dan memajukan diri selaras dengan pembangunan negara. Pemikiran rangkap yang keenam. Penyair ingin menekankan bahawa perpaduan masyarakat dan kefahaman antara rakyat adalah asas penting untuk membina negara yang aman dan maju. Pemikiran ini mengingatkan bahawa kepimpinan yang berwawasan dan rakyat yang bertanggungjawab mampu memastikan kesejahteraan negara di mana kemajuan diri individu seiring dengan kemajuan masyarakat dan keharmonian rakyat akan terus terpelihara.